Lepas tu yang si Abang Mi ni tanyalah, benda apa tu ni pakcik lah. Aku rasa tu Pontianak tu, tapi yalah benda yang liang kan. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Amirul Notes. Nama aku Amirul. Hari ni aku nak bercerita kisah seram yang dikongsikan oleh Abang Mi, atau nama sebenarnya iaitu Abang Suhaimi, berasal daripada Kelantan. Kejadian ni berlaku pada tahun 2010. Abang Mi ketika zaman tu, dia ni walaupun dia duduk di sebuah kampung, tapi Abang Mi ni dia kerja dekat Pekan tau. Pekan ni kira tak jauh lah daripada rumah si Abang Mi ni. Abang Mi ni dia kerja waktu dia macam office hour time lah. Kerja pagi, balik petang. Selalunya Abang Mi ni dia bila habis kerja, dia tak terus balik rumah tau. Dia akan lepak dengan kawan-kawan dia, ataupun dia akan lepak dengan girlfriend dia. Boleh dikatakan rutin harian Abang Mi ni selalu macam tu lah, kecuali di hujung minggu saja. Itu pun belum tentu dia ada kat rumah. Kadang-kadang tu siang dia pergi keluar dengan girlfriend dia lah, lepak dengan member-member dia lah. Nak jadikan cerita satu hari, masa tu malam minggu, yang mana Abang Mi ni dia keluar dengan girlfriend dia ni. Masa nak hantar girlfriend dia ni, nak dekat pukul 11 lebih jugalah. Masa tu Abang Mi ni dia kira bawa kereta. Rumah girlfriend dia ni di sebuah kawasan kampung. Cuma bukanlah dalam kampung si Abang Mi ni. Dia ni berlainan kampung, masih di dalam satu daerah. Masa Abang Mi hantar girlfriend dia ni, sebelum tu dia memang ikut tau jalan-jalan, kira orang kata apa, jalan utama dalam kampung girlfriend dia ni lah. Masa lepas dah hantar tu, jadi Abang Mi ni nak balik. Dia tak ikut jalan yang masa dia pergi hantar girlfriend dia tadi tau. Dia ni ikut jalan lain, masih dalam kampung tu, cuma tak ada kawasan rumah orang tau. Dia ni kawasan tu ada satu jalan. Jalan dia memang bukan daripada tar. Dia ni jalan masih lagi tanah. Keliling kawasan tu hutan tebal. Sebab Abang Mi ni dia kata lagi jaranglah masuk dekat kampung girlfriend dia tu ketika zaman tu lah. Jadi Abang Mi ni masa dia ikut jalan tu kan, mula-mula memang tak ada apa masalah lah. Bila sampai di satu persimpangan antara kawasan persimpangan tu, boleh pergi ke kawasan jalan besar lah. Sebelum Abang Mi ni nak pusing ke simpang tersebut tu, dekat tepi Abang Mi ni, maksud aku di sebelah jalan tersebut tu, ada satu makhluk. Rambut makhluk tersebut tu panjang tau. Pakaian makhluk tu dia memang putih, tapi putih lusuh, ibaratkan kain tu macam terkena selut tau. Lepas tu makhluk tu dia tak pijak tanah tau. Makhluk tu dia seolah-olah macam tengah terapung. Walaupun makhluk tersebut tu tak ada lah terapung tinggi sangat, tapi Abang Mi kata memang jelas. Sebab apa? Kaki dia tu, bahagian kaki lah, maksud aku dekat bahagian bawah tu, memang tak jejak tanah. Abang Mi ni dia dah mula fikir, dah mula rasa hati tak sedap kan. Dia kata apa dalam diri dia, aku rasa ni bukan orang ni. Memang 100% bukan orang. Lepas Abang Mi ni dah belok ke arah simpang tu, Abang Mi ni pun terus pergi ke sampai jalan besar. Bila sampai dekat jalan besar tu, mula-mula Abang Mi dia rasa macam lega lah. Tapi ketika dalam perjalanan nak balik ke rumah tu, Abang Mi, kereta dia ni dia rasa seolah-olah ada dia bawa muatan yang sangat berat tau. Sedangkan Abang Mi ni dia seorang je dalam kereta tu. Padahal Abang Mi ni dah tekan habis dah pedal kereta tu. Nak kata kereta tu kira jadi macam rosak ke apa ke, memang tak ada masalah apa pun. Padahal kereta tu kereta baru lagi. Nak kata minyak tu nak habis, tak mungkin. Pasal apa? Sebelum Abang Mi ni nak hantar girlfriend dia, dia pergi isi minyak siap-siap dah. Abang Mi ni lagi bertambah tak sedap hati lagi. Bukan pasal apa, dia rasa macam benda tu ada ikut tumpang dia lah. Tapi Abang Mi ni berharap bahawasanya makhluk tu janganlah tumpang lama sangat. Bila Abang Mi ni dah sampai dekat halaman rumah, selalunya Abang Mi ni dia akan parking betul-betul depan rumah dia. Tapi untuk pengetahuan apa, gangguan tu dia tak habis sampai di situ saja tau. Dalam rumah tu hanya 2 orang saja, iaitu Abang Mi dan juga adik dia. Sebab kalau orang tua kepada si Abang Mi ni, dua-dua dah tak ada dah.
Masa malam Abang Mi balik ke rumah tu, kejadian ni pula berlaku dekat adik dia tau. Masa tu adik dia ni nak pergi solat subuh tau. Nak jadikan cerita, adik dia ni masa tu kira ambil wuduk dan sebagainya kan. Lepas adik dia keluar daripada toilet, adik dia ni walaupun dalam rumah tu masih gelap, mereka tutup lampu kan. Dalam keadaan samak-samak tu, adik dia ni terpandanglah ke arah dekat ruang tamu tu. Nak jadikan cerita, adik dia ni ternampak macam seolah-olah ada orang tau dekat ruang tamu tu. Bila adik kepada si Abang Mi ni buka je lampu, tengok-tengok yang mana dia nampak dekat ruang tamu tadi tu, tak ada dah. Mula-mula adik kepada si Abang Mi ni, dia fikir macam mana tau, mungkin mata dia masih mengantuk ke apa ke. Jadi adik Abang Mi ni pun dia tak ambil peduli sangat lah benda tu. Masa hari Ahad tu pula, yang mana masa tu pukul 11.30, Abang Mi ni dia baru habis lepak dengan member dia tau. Masa dia balik rumah tu, dia ni pun kira masuk ke bilik terus tau. Dia nak tidur lah. Yalah pasal apa, esok kan hari Senin, dia nak kerja lah pula. Jadi masa Abang Mi duduk tengah tidur tu, padahal Abang Mi ni lah dia ada cerita dekat aku, kalau dia tidur, dia memang takkan pakai bantai peluk tau. Tiba-tiba Abang Mi ni duduk tengah tidur, pusing sana, pusing sini dan sebagainya. Abang Mi ni dia terpeluk sesuatu tau, makhluk yang dia jumpa semalam masa dia hantar girlfriend dia tu. Bila Abang Mi ni dia terkejut, dia melompat tau daripada katil dia. Lepas tu dia buka lampu. Bila buka lampu, tahu-tahu benda tu tak ada. Dia pergi ketuk bilik adik dia. Dek, hang keluar dek. Masa tu adik dia pun duduk tengah mamai. Adik dia ni pun tanyalah, awak ni abang? Weh, aku rasa rumah kita ni ada benda yang tak kena. Lepas tu adik kepada si Abang Mi ni pun tanya balik dekat si Abang Mi ni, hang pun nampak juga abang? Yalah aku rasa macam tu lah tadi, aku terpeluk sesuatu lah. Lepas tu adik dia bagi idea, apa kata kita pergi jumpa pakcik mereka. Sebab pakcik kepada si Abang Mi ni, dia ada kebolehan lah. Maksud dia boleh berubat orang, boleh lah nak halau benda-benda lagu tu. Kalau rumah pakcik mereka ni memang tak jauh sangat pun, bukan pasal apa, depan rumah dia. Kedua-dua adik-beradik ni pergilah ke rumah pakcik mereka. Mereka dua-dua ni mula-mula kena maki lah. Yalah bukan pasal apa, masa tu pukul 12, pakcik dia ni mula-mula kata apa tau dekat mereka dua ni, hampa ni awak ni pukul-pukul waktu macam ni hampa boleh ketuk rumah kami, apa masalah hampa ni? Lepas tu kedua-dua beradik ni cerita lah, ni pakcik, rumah kami ni ada benda duk ganggu. Oh ya ke? Okey, tak apa, hampa tunggu sat. Lepas tu ketiga-tiga orang ni mereka pergilah ke rumah si Abang Mi ni lah. Pakcik kepada si Abang Mi ni, dia tanya dekat Abang Mi, hang ada pergi mana-mana tak? Lepas tu Abang Mi ni pun dia bagi tahu lah secara cerita sebenar dia macam mana. Lepas tu pakcik Abang Mi ni, dia minta dekat Abang Mi, hang bagi kat aku segeram garam. Abang Mi ni pun ambil lah garam. Lepas tu bagi dekat pakcik dia. Lepas tu pakcik dia ni pun baca lah ayat-ayat yang tertentu. Lepas tu dia tabuk lah garam tu keliling rumah. Lepas dah tabuk tu, lepas tu pakcik kepada si Abang Mi ni lah bagi tahu dekat Abang Mi, kalau ada gangguan lagi esok lusa ni hang bagi tahu aku. Dan akhirnya gangguan tu dah terus tak ada dah. Seminggu kemudian pakcik kepada si Abang Mi ni datang ke rumah. Masa tu kira hari Minggu dah, tapi dia datang siang. Dia tanyalah dekat si Abang Mi ni rumah hampa ni ada kena gangguan lagi ke? Tak ada ni pakcik, dah tak ada dah, alhamdulillah. Lepas tu yang si Abang Mi ni tanyalah, benda apa tu ni pakcik lah? Aku rasa tu kuntilanak tu, tapi yalah benda yang liang kan. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk hari ni. Terima kasih telah menonton video ni. Kalau hampa nak share kisah seram hampa boleh tekan di ruangan description aku ni. Ada link Instagram dan juga ada link WhatsApp. Dan jangan lupa tekan like, komen sekiranya aku punya penyampaian ada kekurangan ke, dan share pada kawan-kawan. Dan yang paling penting, tekan subscribe, tekan juga bell notification supaya hampa tak ketinggalan di video-video yang akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.